Ni kalau sebab gaji kecil nak makan rasuah, jenuh lah, tak payah ambil agama lah SRZ. Kau pergi kalau katalah sebab gaji kecil kau nak ambil rasuah, tak payah ada agama. Nanti jawab je dalam kubur, saya makan semua benda haram ya Allah kerana saya hidup miskin. Gaji kecil ni hiduplah cara kecil. Masalah kau gaji kecil kau nak hidup macam orang kaya, mampuslah. Mana boleh kalau sebab gaji kecil. Sebab gaji kecil 3,000, naik 5,000 kecil lagi. Sebab pegawai yang atas tu, daripada pegawai yang atas sampai pegawai yang bawah. Pegawai yang atas pun gaji dia ribu-ribu, dia kata kecil. Pegawai yang atas 2-3,000, dia kata kecil. Sekarang dia tak tahu yang besar tu gaji apa. Sebab dia kan makan sampai atas. Yang atas tu ada juga mungkin barangkali gaji yang belas ribu. Turunlah sampai yang bawah. Gaji 3-4 ribu. Kalau kau kata gaji kecil, aku pun tak faham. Kenapa yang atas sampai bawah makan? Kan tengok dalam tangkapan tu. Tak apalah. Dah jadi perdebatan pula dia makan banyak mana. Saya nak cerita logik dia. Bukan gaji kecil. Logik dia amanah. Amanah. Aku cerita dekat engkau dulu. Zaman postman gaji kecil. Surat sampai. Kayuh basikal. Kita bukan tak pernah melihat amanah yang ada dalam negara kita. Zaman siapa dulu kau orang? Kecil-kecil. Kau orang kecil-kecil yang tua macam aku zaman kecil. Waktu kau orang tak ada email. Kayu lah apa orang hantar postman ni. Tanya siapa orang tua. Dan postman ni bila meninggal, dia diziarahi oleh ramai orang. Kerana ramai orang mencintai postman ni kerana postman ni lah hantar surat anak dia dapat kerja. Postman ni lah hantar surat itu, postman ni lah hantar surat ni. Postman ni lah menyebabkan ramai orang kampung tu ada bini. Atau ramai anak dara dalam kampung tu ada lelaki. Postman ni gaji tak besar. Tapi kerana dia kayuh basikal dengan dia tahu setiap surat itu berisi harapan. Setiap surat itu berisi masa depan. Kalau budak nak pergi universiti atau orang dapat kerja. Postman ni bekerja dengan takzim. Ada aja. Dan postman tak boleh minta 1 sen pun. Kau bayarlah atas stamp tu. Kerana ada sifat amanah. Saya jelaskan pada tuan-tuan, bukanlah semua benda tentang gaji kecil ni kita nak kata makan rasuah. Postman tu pun tak buang surat merata. Kadang-kadang baiknya postman ni, dia datanglah rumah 112. Tak semua orang ada kotak box dulu. Tak ada orang kotak box kan? Tak ada. Saya ingatlah kampung saya, kampung Jalan Lumpok ni. Saya ingat rumah Pak Yah Daging je yang ada kotak box. Jadi postman ni habang, dia nak pergi rumah orang sebelah, orang ni sebelah tak ada. Pasal mak ndak saya ni, pak ndak saya kerja, arwah pak ndak saya meninggal, mak ndak saya ni jocok pisang. Katalah mak ndak saya ni pi. Apa postman ni cakap? Dia bagi amanah. Dia kenal dah selalu masuk kan, Pak Yah. Ni surat mandak saya. Saya pun tak ingat mandak saya nama apa. Bagi kat dia. Mandak saya kata tak dalam tu. Makalah sekali, mandak saya pun tahu dia tak perlu risau pukul berapa dia pergi. Sebab semua surat-surat dia tinggal. Ni, yang tinggal di kedai runcit. Cari tak jumpa, letak je di kedai runcit. Tapi kedai runcit ada surat aku. Maka siapa yang pernah lihat zaman kejujuran ni ada. Postman tu tak kaya. Dan dia bukan naik motor. Postman mula naik motor ni rasa saya 90-an. Postman dulu semua kayuh basikal. Dan postman ni yang menghantar surat anak kau masuk universiti, yang menghantar surat itu surat ini, dia menghantar surat kepada orang lebih berada daripada dia. Kerana postman adalah salah satu daripada jawatan yang bergaji kecil pada zaman saya dulu. Jadi kalau kita nak cerita tentang gaji kecil kan, tok nenek moyang kita dulu makan rasuah lah sebab tok nenek moyang kita dulu buruh, tok nenek moyang kita dulu postman, tok nenek moyang kita. Tapi kenapa zaman dulu kita tak bercakap seteruk zaman sekarang? Sebab tok nenek kita belum lagi mendapat kuasa yang besar dalam menguruskan undang-undang. Sekarang ada kuasa besar urus undang-undang. Di belakang undang-undang tu ada duit. Sebab undang-undang penghalang kepada jenayah yang menghasilkan duit. Jadi masalah. Sebab undang-undang ini menghasilkan duit. Maka undang-undang tu dibuat untuk melarang penghasilan duit bagi hal-hal yang bertentangan dengan negara. Maka undang-undang tu menjadi bernilai untuk dibeli. Maka orang jual lah undang-undang tu. Yang sekarang kita cerita ni adalah penjualan undang-undang.